Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan tindakan pihak tertentu yang didakwa cuba menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan ketika negeri itu sedang menikmati pertumbuhan pelaburan dan pembangunan yang pesat. Menurutnya, tindakan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kegagalan kerajaan membela rakyat. Sebaliknya, lebih dilihat sebagai usaha merebut kuasa. Jelas beliau, Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah melaksanakan pelbagai projek pembangunan di Johor serta Negeri Sembilan, termasuk pembesaran pelabuhan, pembangunan infrastruktur serta usaha menarik pelaburan baru. Katanya sepanjang tempoh pentadbiran Kerajaan Perpaduan, beliau tidak pernah menerima rungutan kerajaan negeri gagal menjalankan tanggungjawab kepada rakyat. Justru beliau mempersoalkan sebab sebenar yang mendorong pihak tertentu menggugat kestabilan politik negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan Negeri Sembilan di Seremban pada Jumaat malam. Rakyat ni jangan jadi percaturan. Kamu nak rebut apa? Nak rebut jawatan? Nak rebut balak? Nak rebut harta? Nak rebut projek? Apa dia ni? Nak sakau? Ya. Dan kalau tidak, apa masalah dia? Kita kan pakat. Tok Min Menteri Besar, exco ada daripada semua parti. Dan tak pernah saya berapa kali bincang dengan Tok Min datang ke Negeri Sembilan, tak pernah saya pertikai untuk kekalkan kerajaan perpaduan dan kerjasama. Saya tidak pernah.